Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Siap je ramuan virus ni nanti. Bolehlah aku masukkan kat dalam rasasa. Dah siap ke belum? Nasib baik tak tumpah. Apa ni bos? Main muncul je tiba-tiba. Saya tengah buat eksperimen virus ni. Berani kau marah aku? Bukan marah. Nasihat. Apa perkembangan kajian virus raksasa terbaru kau? Dah siap ke belum? Sikit je lagi. Bagus. Bos, tak nak balik bilik ke? Jangkol! Amboi, serius benar nampak. Tengah fikir apa tu? Ellie tengah fikir nak masak apa untuk sarapan pagi. Aik, Rex kata nak buat nasi goreng istimewa dia. Tak apa, biar Ellie yang masakkan sarapan kita pagi ni. Tak apalah Ellie. Tak payah susah-susah. Semalam Tak kan... susah pun. Betul ke ini Ellie? Takut Ellie Okey, Ellie dah tahu nak masak apa. Semua dah dekat sini. Kejap ya. Saya dah siapkan sarapan pagi. Tada! Lempeng pisang. Dah lama tu tak makan lempeng pisang. Memang yaulah Mika. Macam tahu-tahu je Rex tak ada. Memang tahu pun. Rex yang minta saya tolong buatkan sarapan. Kenapa Rex minta tolong Mika? Ellie kan ada. Ellie boleh masak kan? Wah, ini kalau Mika yang masak mesti sedap. Saya nampak pisang yang beli hari tu dah terlebih masak. Daripada rosak macam tu je tak siapa makan, baik saya buat lempeng. Bijak. Mengelakkan pembaziran. Kalau Ellie nampak pisang tu tadi, Ellie pun boleh buat juga. Marilah makan sama, Ellie. Selamat pagi semua. Ui, apa bau sedap ni? Mika buat lempeng pisang ke? Jomlah makan. Mika ni kalau bab memasak macam gini Diorang ni dah lupa ke Ellie ada kat sini? Aduh. Kenapa ni Ellie? Entahlah, tiba-tiba je rasa sakit perut. Itu bunyi perut lapar tu. Marilah makan, Ellie. Tunggu apa lagi? Tak apalah. Ellie nak masuk bilik. Nak rehat. Eloklah tu. Ellie gilah rehat dulu.
Mari saya bawa Ellie ke bilik. Mika jawablah panggilan tu. Ellie boleh balik bilik sendiri. Baiklah. Hati-hati ya, Ellie. Hello? Awak? Awak ada kat Zetania ke? Sebaik saja kesemua virus ni berjaya diserap masuk ke dalam badan raksasa, maka lengkaplah ciptaan saya. Memperkenalkan raksasa yang akan membawa pulang kemenangan pada kita. Ini dia, Denggis. Boleh tahan laju raksasa kau ni. Dan lincah. Robozeta takkan dapat kejar Denggis. Setakat laju saja tak guna. Betul cakap Jenggo. Apa lagi kelebihan Denggis ni? Dia ada kelebihan serangan jarum virus denggi. Saya sanggup cukup misai kebanggaan saya ni kalau Denggis kalah. Baiklah, jangan berlengah lagi. Jenggo, bawa Denggis turun ke Zetania sekarang. Wah, banyak betul ti kosong kat sini. Untung besar aku hari ni. Hehehe. Banyak betul air bertakung. Depan kedai je bersih, nampak cantik. Belakang kedai jadi sarang nyamuk Aedes membiak. Kan? Baru je cakap. Mana nyamuk ni? Sampai hati dorang. Ellie sakit pun buat dia semua. Makan lagi penting dari Ellie agaknya. Ellie, boleh kami masuk? Masuklah. Mari makan. Ellie mesti lapar kan? Ellie tak lapar pun. Ellie okey ke? Dari tadi nampak macam sedih je. Bagi tahulah. Semenjak ada Mika, korang dah tak heran dengan Ellie dah. Kalau ada buat apa-apa, semua Mika buat lagi bagus. Ellie nak buatkan sarapan tadi pun korang tak nak. Kami tak nak Ellie buatkan sarapan tadi sebab dah beberapa hari ni kan Ellie tolong kemaskan markas. Kami kesian dan risau Ellie penat. Sebab itu saya minta tolong Mika sediakan sarapan pagi ni. Kenapa tak bagi tahu tadi? Macam mana kami nak bagi tahu? Ellie yang siap potong cakap kami. Lepas tu, korang kalau Ellie buat apa-apa, tak puji pun. Tapi bila Mika, laju je puji. Siapa kata mereka tak puji? Saya selalu dengar mereka puji Ellie bila Ellie tolong buat sesuatu. Cuma bukan depan Ellie. Sebab tu Ellie tak pernah dengar. Ellie... Kecemasan. Robozeta berkumpul di bilik kawalan sekarang. Apa yang terjadi, Zeno? Robozeta, lihat ni. Inilah raksasa yang telah menyebarkan virus denggi di bandar Zetania. Seperti yang kamu lihat, raksasa ini mampu terbang dan bergerak pantas. Serangannya juga lebih luas. Jadi, kamu semua perlu lebih berhati-hati. Mesti susah kita nak kunci sasaran bila buat serangan. Ellie boleh... Nasib baik Mika ada. Mika punya tembakan cross blaster mesti tepat. Baiklah. Pergi kalahkan raksasa itu dan selamatkan bandar Zetania. Jom kawan-kawan, masa untuk kita beraksi. Robozeta, wow!
Laluan keluar sedia. Zeta Spinner, kelajuan maksima. Zeta Rema, kelajuan maksima. Zeta Rover, kelajuan maksima. Zeta Tank, kelajuan maksima. Zeta Jack kelajuan maksima. Denggis telah berjaya menyebarkan virus denggi hampir ke seluruh Zetania. Bagus kerja korang berdua. Tak ada siapa boleh lepaskan diri dari serangan jarum denggis. Dah diam. Aku nak tengok sendiri kat monitor kita tu. Robot Zeta dah nak sampai tu. Maaf bos, saya diam sekarang. Robot Zeta, tiba di lokasi. Kamilah Robot Zeta. Bingitnya. Kamu semua tak apa-apa? Aduh, kami okey. Laju betul raksasa ni. Sekali serang je, berterabur kita semua. Robot Zeta, masa untuk seru Zeta Blaster. Robot Zeta, sekarang! Sedia! Berpinang kepala aku tengok raksasa ni. Hiya! Memang yau lah Mika. Baru dia rasa penangan skill Mika. Biar saya pula yang tembak. Hiya! Ha? Tak kena? Alamak! Ellie! Hiya! Hiya! Awak tak apa-apa? Saya rasa tak berbahaya. Nampaknya Ellie dah terkena jangkitan virus. Apa patut kita buat sekarang? Keselamatan Ellie mesti diutamakan. Ellie dalam keadaan lemah. Kita mesti alihkan perhatian raksasa ni jauh dari Ellie. Kita akan cuba bertahan hingga Zeno berjaya hasilkan vaksin. Kawan-kawan. Ayo! Hiya! 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 Ya! Hiya! Hiya! Ya! Saya mesti buat sesuatu. Saya masih boleh. Ya! Aduh! Iya! Iya! Wow! Hebatnya Ellie! Memang terbaiklah Ellie. Tak sangka Ellie masih mampu buat serangan hebat walaupun cedera. Ellie memang betul-betul penembak tepat terhebat Robot Zeta. Nusa! Nusa? Apa?
Macam mana pula dia boleh ada dekat Zetania? Bos kenal ke? Tak guna. Apa yang Robozeta rancangkan sebenarnya? Ya. Hai, apa khabar Robozeta? Dia kenal kita lah. Nusa ni kawan saya. Nanti saya jelaskan pada kamu semua. Saya cuma datang membantu sekadar aja. Terima kasih ya Nusa. Vaksin telah sedia. Mulakan transmisi vaksin ke Zetania sekarang. Ellie tak apa-apa. Ya, saya dah okey sekarang. Baiklah, masa untuk serangan istimewa kita. Sedia. Zeta Beam. Oh yeah. Dah sedia untuk cukur misai kau? Diamlah. Aku takkan benarkan Robozeta menang. Baik kau buktikan sebelum aku apa-apakan misai kau. Jangan macam tu, bos. Transmisi raksasa kayu dilancarkan sekarang. Robozeta, cepat ke kenderaan kita. Baik. Robozeta, sedia. Sedia. Robot diaktifkan. Zeta Rema, bertukar. Zeta Hover, bertukar. Zeta Jet bertukar. Zeta Tank, bertukar. Zeta Speeder, bertukar. Zeta Rema, bergabung. Zeta Jet bergabung. Zeta Tank, bergabung. Zeta Speeder, bergabung. Robot gabungan 100%. Dinginnya. Tak ada siapa buat penembur nyamuk ke? Laju sangat. Lepas tu terbang terlalu tinggi. Robozot tak dapat sasar lokasi dia. Semua bertahan. Kita dah kena serangan virus denggi ke ni? Lembiknya rasa. Bertahan Robozeta. Dos penggalak sedang dihasilkan. Nusa membantu kita. Mika, saya ada idea. Hubungi Nusa dan bagi tahu dia supaya umpan Denggis terbang rendah hingga berada dalam capaian Robozot. Baik. Ayuh Robozot, harap kamu semua sudah sedia. Kawan-kawan, apa kita buat kalau kita nampak nyamuk? Kita tampar dia! Dos penggalak sedia. Lancarkan serangan ke atas raksasa sekarang. Oh yeah. Baiklah,
Ku seru kuasa Zeta. Datanglah. Zeta Super Zeta. Mari kita habiskan perlawanan ini. Robo Zeta, serang balas. Robo Zeta, wow. Zeta, smash. Sekarang peluang kita. Siap sedia. Sedia. Rasakan kuasa Zeta Berjaya. Oh yeah! Sia-sia aku bayar yuran sekolah kau kalau macam ni hasil kerja. Dari satu kekalahan ke kekalahan yang lain. Tapi bos, saya... Keluar! Aku tak nak tengok muka kau. Robo Zeta, tunggulah. Aku akan pastikan korang semua kecudang. Apa ke benda diorang buat tu? Ewa. Seronok betul nampak. Kerja dah siap. Belum siap lagi, bos. Ni, nak buat konten dulu, bos. Khas untuk peminat. Lah bos. Bosan lah buat dropship tu. Baik kita orang jadi pempengaruh. Barulah Insta famous. Yeay. Pula dah. Jangan pandang rendah kita orang. Dah dekat 10,000 pengikut tau. Tak sangka berselera juga orang kat luar sana nak tengok korang berdua berjoget. Dah lah. Bos nak gimana tu? Keluar kejap. Nak telefon orang. Wah, terima kasih Nusa. Bantuan Nusa masa lawan raksasa tadi sangat kami hargai. Gak jadi masalah. Saya benarnya kemari ingin melawat Mika. Udah lama gak ketemu. Tapi kenapa cara Nusa cakap tak sama macam kita? Kerana saya bukan berasal dari sini loh. Saya kenal Nusa sewaktu di perantauan. Tak sangka dapat berjumpa lagi di sini. Ellie, buat apa dekat sini? Mika, sebenarnya Ellie nak minta maaf pasal pagi tadi. Bila Ellie tengok kawan-kawan selalu puji dan pandang tinggi pada Mika, Ellie rasa macam tak penting dan tak dihargai. Ellie sepatutnya bersyukur dan gembira Mika ada di sini bersama kami. Saya dan yang lain pun sebenarnya rasa bersyukur dan gembira sangat Ellie ada di sini. Kalau Ellie tak ada, tak tahulah apa jadi dengan kami. Betul tu. Ellie adalah sahabat yang sentiasa mengambil berat akar-akar-akarnya. Kalau bukan sebab Ellie yang selalu kemas dan bersihkan markas ni, mesti dah banyak tempat pembiakan nyamuk kat sini. Tengok betapa besarnya kebaikan Ellie buat untuk kami. Ellie penting dalam hati kami semua tau. Terutama hati saya. Setiap dari kamu sangat penting dalam Robo Zeta. Kerana kamu semua melengkapi antara satu sama lain. Terima kasih semua.